Angkat habis. Angkat terus. Angkat je terus. Angkat habis. Jangan ayun kat aku. Pergi belakang. Jangan ayun kat aku. Dah. Hi YouTube, welcome back to my channel. What's up guys? Okay, sekarang aku rasa dah lama lah aku tak buat YouTube Tak ada dah lama. Dalam 2, 3, 4 minggu juga lah aku dah tak buat vlog. Last aku punya vlog 3-4 minggu lepas kot, pergi ride pasal apa tu orang panggil, ada event skuter piknik dekat Jalan Baik. So aku sekarang on the way nak pergi ke rumah member aku, Bukit Beruntung. Sebab kita orang nak pergi mancing dekat Serendah, Selangor. Ada lagi seorang member, dia dari Selayang, dia terus ke sana. Aku pun baru balik kerja, balik rumah ambil kereta, dan sekarang terus nak on the way pergi ke rumah dia lah. Dia dekat Bukit Beruntung. Lepas Bukit Beruntung tu kita orang pergi ke tempat mancing. Tapi tengok, aku tak tahulah ini sebab kereta aku ke apa. Kalau nampak macam sebelah-sebelah sana tu gelap lain macam tu. Tak tahulah nanti mancing dalam hujan ke macam mana. Tengoklah nanti. Okay, so sekarang aku nak on the way ke rumah dia dulu. Nanti dah sampai, nanti aku update. Alright. Kat situ. Kita dah sampai tempat mancing dekat Serendah. Sekarang nak masuk tengok dalam dulu tempat mancing. Ada payung tak? Weh, aku ada payung loh. Ha? Aku ada payung loh. Apa tu? Tak apalah, tengok dulu. Mana ini? Oh, ada pondok macam ni. Basah. Basah. Mana tempat dia duduk? Ha? Tempat duduk mana? Tempat duduk kena selit-selit sebab orang ramai. Aku ada ni. Ha? Kalau boleh buka, aku ada pancang yang buat macam flysheet camping. Ha? Dia panggil flysheet camping. Aku ada flysheet camping. Tapi tengah fikir kat ni. Nak buka ke tak? Tu je. Sekejap. Tak kacau diorang punya ke? Sebab nanti flysheet kan panjang. Flysheet kan nanti apa nama ni, pasang ke kanan apa nak ada tali kat bawah. Kalau kita pasang macam ni, tali nanti akan sampai ke sini. Orang nak lalu, itu nak balik. Orang semua. Ni boleh tahan berapa lama sampai malam? Ha? Tengok kalau rancak. Rancak sampai malam. Kalau tak, banyak lebih lah. Oh. Tengok lah, aku tak tahu lah. Tengok orang pun macam selut. Kita main banjingan je ni. Macam mana dapat 20-30? Wah. Puas dah ada gaul. Tangan ada ong tak? Tangan ni ada ong tak? Lalu tak dapat ikan. Tak macam cakap kau lah. Tu tengok atas tu. Bukti tau. Tak dapat tangan kau. Asal pula? Vlogkan semua.
Lagi sekali. Macam cakap pun seronok. Dia tiba-tiba macam cakap lagi seronok kan. Boleh lah Bin, boleh lah. Ada lah ikan tu depan tu. Tengok tabri. Woi, bapak serong habis. Salah apa? Kena tali orang. Ha? Kena tali orang. Kena tali apa? Aku hantar report dekat Izan ni. Tengok. Sanggup duduk dalam hujan. Lain macam kan. Buat sulaman dulu. Allah, putus pula. Aku nak cepat ni. Nampak? Patut potong habis lah. Nampak tak? Ikatan dia ni shock leader. Shock leader ni dia absorb shock. Kalau kita sembak ikan makan kan, dia tak cepat putus pada mainline kita. Lepas tu ini sulaman aku tadi. Nampak? Kau nampak? Ini sulaman dia lah. Dia nak gabungkan mainline tali tangsi ke tali benang. Tali tangsi ke tali benang tu. So ni dah siap. Tinggal nak kepala umpan balik. Macam besar ni. Oh, lebih kurang tadi. Alhamdulillah. Besar sikit boleh tadi ya? Okay. Mi, macam mana Mi? Tengok. Dah dua dah. Baru duduk dua dah kat sini. Hilang lah. Dah hilang. Hilang. Bila tekan track tu. Alamak, baru nak tunjuk kat Izai. Wih. Okey. Wah, ini boleh tahan ni. Dah dapat guys, dah dapat seko. Ami first ikan dia. Kali bau kan. Oh, tak tahu lagi. Tak besar. Oh. Boleh satu. Tak pegang tak? Boleh satu mangkuk ni. Patin tu poyak. Aku punya terlepas siap. Kau tembak aku kan. Ini gemuk ni, bukan panjang ni. Ni kuat makan ni. Dalam badan ada batu bom ni. Nampak aku tadi. Okey, ni baik lah. First ikan Aimi. Dari pukul apa tadi datang? Daripada pukul berapa tadi? Pukul 6 eh? 6 lebih. Lebih kurang pukul 6 lebih lah. Ini pating. Boleh satu mangkuk ni, poyak. Oh, naik lagi. Pak, lepas ikan nak masuk video kan? Tolong sikit. Macam ni? Penat tu. Penat. Seko dia bagi. Ekor pun kita dah naik 2 ekor je tadi. Kita dah naik 2. Seko ni bagi. Oh, tak pula pergi lucutkan ni. Oh, tak beri. Angkat habis. Angkat terus. Angkat je terus. Angkat habis. Jangan ayun kat aku. Pergi pakai. Jangan ayun kat aku. Dah. Dah hilang ke? Alamak.
Tak. Ah, datang sini pula. Oh, jatuh. Oh, ni dapat. Ada? Ada, lucu. Alamak. Sebelah tu. Lah, kena tali rupanya. Hasil tangkapan cabai. Kepala keluar. Kepala keluar kat situ. Angkat je lah sikit-sikit. Tak kena duri dia. Tak nampak. Ambil tape daripada aku lah. Jaga. Okay. Ini semua hasil tangkapan cabai. Licin kau. Minta aku kena sengat tadi. Dua. Besar. Panjang lah ni. Yang besar tu. Tiga. Mana yang panjang? Banyak lah. Berapa? 4. 5 je apa? 6. Ha? 6? Ada seekor. Ni besar. Ni yang besar tadi. 6. Ni kecil. Alah. Dah. Komen. Tak apa. Oh, masak lah. Tak tahulah nak bagi yang family. Kita tak bau man. Kita tahu? Kita tak bau. Oh. Kita tak ni. Jadi yang terkejut tak dalam kereta.